Setiap hari, tanpa kita sedari, kita sebenarnya sangat bergantung kepada pengangkutan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengangkutan membolehkan manusia bergerak dengan lebih pantas, mudah dan selesa berbanding berjalan kaki. Dalam dunia moden hari ini, pengangkutan bukan lagi sekadar kemudahan, tetapi telah menjadi satu keperluan asas dalam kehidupan masyarakat. Namun persoalannya ialah, adakah anda pernah terfikir bagaimana anda tiba ke sekolah atau tempat kerja hari ini? Tanpa pengangkutan, mungkin kita masih berjalan kaki seperti nenek moyang kita dahulu. Justru, video ini akan menerangkan definisi, jenis pengangkutan, kepentingan serta sedikit pengenalan kepada intermodal. Mari kita lihat apa itu pengangkutan. Secara umumnya, pengangkutan merujuk kepada proses pergerakan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kaedah tertentu. Sebagai contoh, Sofia ingin balik ke college yang terletak di Kuala Lumpur. Sofia boleh memilih untuk menaiki pengangkutan awam atau pengangkutan sendiri. Seperti mana yang ditunjukkan, Sofia memilih untuk memandu kenderaan sendiri dari Georgetown ke Kuala Lumpur. Sekarang kita sudah tahu apa itu pengangkutan. Jom kita kenali pula jenis-jenis pengangkutan. Secara umumnya, kenderaan pengangkutan boleh dibahagikan kepada 3 jenis utama, iaitu pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Pengangkutan darat digunakan untuk pelbagai tujuan, sama ada untuk membawa penumpang atau untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain, terutamanya dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Kenderaan darat yang sering kita lihat termasuklah kereta, motosikal, bas, lori dan kereta api. Seterusnya ialah pengangkutan air. Pengangkutan ini digunakan untuk bergerak melalui sungai, laut atau lautan. Contoh kenderaan air termasuklah bot, feri, kapal dagang dan kapal persiaran. Pengangkutan air juga memainkan peranan utama dalam perdagangan antarabangsa kerana ia mampu membawa barang dalam jumlah yang besar merentas negara. Akhir sekali, pengangkutan udara merupakan jenis pengangkutan yang paling pantas, terutamanya untuk perjalanan jarak jauh atau keluar negara. Kenderaan udara seperti kapal terbang, helikopter dan jet peribadi digunakan untuk membawa penumpang atau barang dengan cepat. Ia sangat penting dalam urusan perniagaan antarabangsa, pelancongan serta dalam situasi kecemasan seperti penghantaran bantuan kemanusiaan. Seterusnya, mari kita lihat pula kepentingan pengangkutan. Pertama sekali, pengangkutan memudahkan urusan harian. Dengan adanya pelbagai jenis pengangkutan, kita dapat bergerak ke sekolah, tempat kerja, hospital, pasar dan destinasi lain dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, pengangkutan juga merupakan nadi utama kepada perkembangan ekonomi. Barangan keperluan seperti makanan, pakaian, bahan binaan dan bahan mentah perlu dihantar dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi keperluan pengguna. Pengangkutan yang cekap membolehkan urusan perniagaan dan perdagangan berjalan lancar, bukan sahaja dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Dalam masa yang sama, pengangkutan turut menghubungkan masyarakat dari pelbagai kawasan. Ia membantu menyatukan penduduk dari bandar dan luar bandar, memudahkan hubungan kekeluargaan serta mengeratkan silaturahim. Pengangkutan juga memainkan peranan penting dalam sektor pelancongan kerana ia memudahkan pelancong untuk melancong ke pelbagai destinasi menarik. Di samping itu, pengangkutan sangat penting dalam situasi kecemasan. Contohnya, dalam keadaan bencana alam, pengangkutan diperlukan untuk menghantar bantuan, peralatan perubatan dan pasukan penyelamat ke kawasan yang terjejas. Dalam dunia pengangkutan moden, terdapat satu konsep penting yang dikenali sebagai pengangkutan intermodal. Pengangkutan intermodal merujuk kepada
gabungan dua atau lebih jenis pengangkutan yang digunakan secara bersepadu untuk memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap jenis pengangkutan akan digunakan mengikut kesesuaian jarak, lokasi dan kemudahan yang ada. Seperti mana yang ditunjukkan, pergerakan barang dari Singapura ke Padang Besar menggunakan 3 jenis kenderaan, iaitu kapal terbang, lori dan kereta api. Kita telah mempelajari sedikit sebanyak berkaitan dengan pengangkutan. Mari kita ulang kaji apa yang telah dipelajari. Adakah kedai dianggap sebagai salah satu bentuk pengangkutan? Jawapannya adalah ya, kedai boleh dianggap sebagai salah satu bentuk pengangkutan, terutamanya dalam konteks pengangkutan tradisional atau di kawasan pedalaman dan berbukit. Apakah jenis kenderaan yang ditunjukkan? Jawapannya ialah kenderaan air atau lebih spesifik, bot nelayan. Kita telah tiba ke penghujung video, jadi lain kali sekiranya anda naik bas, kereta ataupun kapal terbang, ingatlah betapa pentingnya sistem pengangkutan dalam kehidupan kita. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi di video seterusnya.